Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Okey, sekarang saya ada dekat studio. Hari ni nak jumpa Poji. Dia tengah riliskan album Jiwa Angkarat. Dia kata ada seorang penyanyi daripada Terengganu. Nak tengok siapa nama dia, Sukri ke apa. Jom kita masuk dalam. Jumpa dia. Patutnya nak kat sini nak. La ilaha illallah. Kau macam tahu je aku nak datang. Alamak, kebetulan dia jadi pula. Sampai happy birthday to you. Okey. Maka kenaklah umur yang ke-28 tahun. Ini tiga orang ya? Ini Sukrinya. Ya, saya bang. Ini siapa nama? Poji ini Nizam. Alamak, surprise lah. Ada kek. Okey. Alahai. Terkejut Dan. Ada kek tiba-tiba. Betul hari ni jadilah. Tak ingat. Aku punya lagu dah rilis tadi. Alhamdulillah. Dah rilis dah dekat digital platform. Janjimu. Allah Akbar. Ini Sukrinya. Ya bang. Berapa lagu dia je? Dia buat dengan aku sebenarnya. Dia buat dengan aku mini album. Oh, mini album 5 lagu. 5 lagu. InsyaAllah lah bang. Dengan hayat untuk jadikan satu album. Ya. Dengan ayat lagi. Terengganu Gimana bang? Terengganu suara mesti pintamu keterlaluan. Tak ada lah. Maligai pun cakayangan. Ya, boleh. Tapi salah satu lagu tu masuk dalam album Jiwa Angkarat. Ya ke? Oh, satu lagu Jiwa Angkarat. Mana sekarang dah rekod apa lagu? Sekarang dah rekod 3 lagu. Oh, 3 lagu. 3 lagu, 3 video klip. Mana lagi 2 lagu set EP? Ya. Oh lah. Ali MSCP RPM. Oh. Boleh lawan Himlek lah ni. Kan? Lantar ni Terengganu. Itu ada kalau Pantai Timur lah. Ya. Mana dah siap rekod 3 lagu lah. So Jiwa Angkarat apa cerita sekarang ni? Jiwa Angkarat dah siap album dia. Ajak orang nanti lagu. Ada. Saya dah rilis dah. Janjimu telah hilang. Nanti tu bawa mataku. Nanti kita nyanyi sikit. Aduh tu abang. Memang tak best lah. Abang punya suara. Jiwa Angkarat ni semua lagu killer song. Memang dahsyat. Ya. Memang power. So nanti korang boleh dapat. Siapa yang melancarkan? Siapa yang melancarkan? Itu rahsia. Oh, rahsia. Yang merasmikan. Yang merasmikan. Rasmikan itu rahsia dulu. Adalah komposer hebat. Antara artis yang terlibat. Artis terlibat ada Lan siapa? Lan Titus. Lang Solo. Oh, Lan Crystal X. Yeah. Wah, Lan Seri Lan. Lagi. Ajak Lisa tu dia tu binatang baru. Ada lagi satu tapi dia pasti belum confirm lagi. Ya. Semua dalam semua ada 20 penyanyi. 20 Yalah. penyanyi. Satu Penyanyi baru. Satu orang satu lagu, mana 20 artis. Ya. So nak buat apa Kali ini kita duduk di bawah FGI Entertainment. Oh, Tapi saya pernah tetap dengan dia. okeylah. Tepatnya kita tetap. Dia dengan Melissa TV. So FGI Entertainment. So ada 2. Ada dia punya channel FGI Entertainment Ya. kita nanti ada Melissa TV akan war-warkan FGI Entertainment di channel. Mula video itu semua up kat situ Ya betul. Lepas tu link ajak Melissa TV. Alright, cantik. Ya, Sukri nak cakap apa-apa? Ada saya pun nervous juga Sukri jumpa dia, dengan abang. nervous. Lalu tengok dalam YouTube je kan. Ada konten dia hari ni jumpa depan-depan. Kamu buat lagu dia. Alah. Lagu kan. Seronok lah juga jumpa. Dan cabar Abang Ji ni selalu datang sini. Kita dah collaborate dalam ni Around Never Dies lagi. Jiwa Angkarat apa dah Ada banyak lagi kompilasi yang kita nak buat. Untuk kita mencungkil bakat-bakat baru. Next apa raya? Yang next ni kompilasi lagu-lagu Ajak Melissa. Oh shit. 20 lagu Ajak Melissa. Bau. Tapi still dengan dia. Boleh? Jangan dia dengan saya. Ya, saya ada banyak lagu. Kalau siapa yang berminat boleh kita bincang.
Boleh kompilasi Boleh? daripada Ajak Melissa Boleh. sama 20 peserta lah. Boleh juga. Cantik tu. Tak pasti. Saya ada banyak lagu kan. Tak kisah lagu-lagu saya ada banyak. Kau boleh satu nak kan lagu apa kan. Okey boleh. Kan kembang-kembang. Hubungi aja nanti bagi nombor dalam. Sekarang ni saya pun dah ada 4 artis ni yang terbaru Indah. Indah dah confirm. Lepas tu ada lagi Adam, anak tu Adam, lepas Mira. Ni biasalah Dina, suara memang dah tunggu. Pak artis. Mana saya lagi 16. Saya lagi 16. Dia akan rilis 2000. Malam ni ada lagi seorang datang, Ijam, member pada Mampraka. Dia memang confirm lah dia nak lagu. Nanti kita kolek sebentar dapat video kan. Betul. InsyaAllah. Kalau nak lagu moderate, saya boleh bagi. Lagu ballad rock, saya boleh bagi. Dia bukan sekadar itu saja. Ajak akan bantu lah buat konten. Saya akan promote orang. Tapi dia punya lagu-lagu akan di-up di FGI Entertainment lah. Itu memang channel music. Kasi untuk channel memang video official music video semua kat channel. FGI Entertainment ni tetap dengan Ajak. Cuma kita bila kita nak hantar video tu kan. Apa yang Melissa record semua. So Melissa TV, FGI dan dua. Pecah jadi begitu. Jadi kita macam mana sekarang kita nak CD-kan ke, nak pendrive kan ke, nak apa ke. Nampak gadget dia pendrive. Pendrive ada topi, ada baju. Pendrive, topi, baju. CD tak ada? CD tak ada. Pendrive, topi, baju. CD kos besar lah. Pendrive, topi, baju. Agak berapa kita nak letak harga je Harga dia murah je. Bawah 100 je. Bawah 100. Pendrive, CD tak ada. Pendrive, t-shirt, Jiwang Karat. T-shirt istilah kena menarik lah. Poster. Dapat poster. Sekarang semua bagi pendrive. Pendrive. Korang support lah. Tapi dia rilis, sebenarnya kita rilis tak serentak. Tapi siap dia keluar dulu dan rasmian dia tu yang akan ada satu tarikh. Faham? Faham. Ayolah macam ajaknya siap. Ajak keluar dulu. Sebenarnya janji pun dah siap. Mana yalah betul juga. Rasmian nanti kita dah pendrive kan dia. Dan rasmian yang ada pendrive juga. Dahsyat. Bila telah di pendrive kan kedua 20 buah lagu itu, maka dia akan diriliskan oleh seorang kompresor yang terkenal kan. Kompresor tanah air kita yang memang top dengan lagu-lagu Jiwang. Siapakah dia? Rahsia kita tunggu. Kita dia nak menyanyi juga. Tapi tak tahu lah. Tapi lagu dia memang walawih semua. Memang gila. Tak boleh sebut lah nama dia. Jadi harap-harap album Jiwang Karat ni dapat sambutan. Sekarang ni dalam album Jiwang Karat, lagu yang pertama rilis adalah lagu Ajak Melissa. Hari ni je. Kan? Apa dia? Hari ni dah keluar lagu Janjimu. Ini. Dia mewakili daripada album Jiwang Karat. Dia termasuk dalam dia antara Janjimu ni yang pertama lah ya? Yang pertama. Anak sulung mendahului. Ialah ikon kita lah. Ikon kita. Sebenarnya lagu Janjimu ni saya riliskan nak menunjukkan yang kualiti lagu ciptaan saya ni macam mana. Sebab saya ada banyak lagu-lagu, lebih kurang lagu macam tu, lagu yang okey, melodi dia sedap didengar, lagu yang orang kata ada vibe. Nak 90-an, masih lagi ciri-ciri Kemelayuan, masih lagi ada lagi tempe kat situ, masih ada lagi sama belacan, semua ada lagi kat situ. Ramai dah dengar lah, tahu lagu tu. Jadi hari ni boleh belayan dekat Spotify. Video klip bila video klip? Itu ada video klip kita buat berdua kita nak buat video klip ni kat atas pokok kayu balak ni. Pokok kayu balak yang belum ditebang. Hari ni seluar kita sebelah sini. Hari ni itulah saya bagi idea dekat Ajak kena declare dia sebagai seorang penyanyi dan terus fokus pada Melissa tu tetap ada tapi kita nanti dulu hold dulu. So Ajak fokus pada lagu-lagu single dia. Yalah. Jadi korang support lah dia. Hari ni pun saya nak clear official juga lah ni. Saya nak declare diri saya sekarang adalah seorang penyanyi. Saya kena declare diri saya seorang penyanyi. Saya akan menyanyikan lagu-lagu ciptaan saya. Sebenarnya saya cipta lagu ni pada zaman Arwah Razi comeback.
Dia comeback masa Razi tinggalkan Melissa, dia pergi hijrah, dia buat dakwah apa semua, dia jumpa saya, dia nak buat lagu-lagu dakwah. Saya dah cipta lagu untuk dia masa tu. Lagu-lagu dakwah, lebih kurang dari 6 lagu, tapi tak kesampaian. Dan relate pada itu, saya buat lagu Jiwang, lagu baik, ballad, lagu macam-macam lagu. Dan sekarang saya dalam koleksi saya lebih kurang dalam 20 lebih buah lagu. Termasuk lagu-lagu dakwah. Jadi itu yang saya nak declarekan diri saya sebagai penyanyi. Mana untuk Melissa tu saya tak berani nak cakap apa-apa. Mungkin ajak Melissa yang akan bawa Melissa dengan menyanyikan lagu-lagu Melissa premium, secara premium. Versi ajak Melissa, lagu-lagu hit Melissa, mungkin Cinta Nabila akan saya nyanyikan semula dengan versi ajak Melissa, dengan muzik yang terkini, dengan mood yang terkini. Dia tak tapak sangat, dia akan lebih premium lagu-lagu tu. Itu untuk menghidupkan nama Melissa. Tapi seandainya untuk Melissa tu nak buat Melissa, kita tak kisah. No problem. Tapi untuk saya sekarang ni, saya mana maklum, Melissa Band memang dah tak ada. Jadi kepada organizer-organizer di luar sana, dah boleh lah panggil aja. Boleh. Show. Kan banyak festival food ada. Festival, boleh panggil. Harga boleh bincang. Ni pun ada orang panggil nak ke Johor ni, show function ke hotel. Nyanyi lagu. Saya harap ajak bermulalah dia career dia sebagai seorang penyanyi kan. Dan berjaya. Korang support lah dia. Dia kadang-kadang dia berlima, dia bertiga kadang dia. Kadang dia berdua. Kali ni saya cakap ajak seorang aja. Ajak solo. Ajak solo sekarang ni. Saya jalan solo. Jadi Janjimu ni, lagu Janjimu ni adalah saya punya debut album lah, album pertama. Kalau korang macam La Ilaha Illallah dengan Kisafan itu sebenarnya tak declare pun sebagai official. Itu sebenarnya penerus legasi Allahyarham Ustaz Razi, lagu Kisafan dengan La Ilaha Illallah tu. Tapi apa pun okey, lagu tu pun dah 100,000 view apa semua dekat channel YouTube. Tapi lagu tu memang saya tak official riliskan di media. Tak ada. Tapi yang Janji ni memang saya akan riliskan. Janji ni serius lah. Saya akan riliskan di elektronik, di radio, TV apa semua, insyaAllah saya akan radio pun dah lulus. Radio pun dah lulus. Sekarang nak hantar ke, mungkin dalam minggu ni kita hantar ke stesen radio swasta. Stesen radio swasta, dan saya akan jelajah daripada RTM negeri, mungkin Johor, daripada selatan, RTM Johor, RTM Melaka, ATM Seremban. Tak apa, kita buat cara macam dulu kan. Yang penting lagu saya tu ada mainkan di radio. Ya, betul. Dia akan lebih jadi, nanti dalam masa yang sama saya akan bawa lagu-lagu Jiwang Karat ni. Artis-artis Jiwang Karat ni pun ikut ajak sekali. Termasuk Sukri. Termasuk Sukri sekali kan. Bukan apa, kita nak memeriahkan industri muzik kita kan. Lagu-lagu Jiwang ni memang kita punya, orang kata kita punya rencah lah kan. Walaupun sekarang ni lagu dah macam-macam style lagi gini, tapi kita perjuangkan juga lagu-lagu balada, rock, lele, Jiwang Karat yang banyak melodi-melodi kemelayuan. Untuk album Jiwang Karat ni, bagi saya lah, saya ni first time yang saya produce lagu-lagu Jiwang. Ramai yang orang kenal saya dengan Aisunam, lagu yang heavy metal. Memang saya lebih minat lagu-lagu yang berentak rock, metal lah. Tapi bila saya cuba untuk produce untuk album Jiwang Karat ni, hanya minat dan pendengar saja menilaikan. Itu saja. Harap dapat teruskan. Kerana lagu-lagu Jiwang, lagu di Malaysia lah yang mencerminkan kemalaysiaan tu. Betul. Lagu Jiwang Karat ni lagu-lagu yang itulah made in Malaysia. Made in Malaysia. Itu kita nak memartabatkan lagu-lagu kita, lagu-lagu Melayu kita. Supaya tak pupus ditelan di zaman. Kan, jadi harapkan kita sokonglah mana-mana pihak yang berkenaan kan untuk album ni. Walaupun lagu ni, untuk projek ni kita orang gunakan dana sendiri kan, kita tak ada mohon mana-mana daripada mana-mana badan, walaupun ada dana yang di-offer oleh pihak-pihak kerajaan, tapi kami masih belum memohon. Tak apa, berarti kita jalan dulu. Harap kalau okey nanti kita boleh mohon kan, supaya dapat sokongan. Jadi biar dia orang nampak dulu kerja kita. Biar dia orang nampak kerja kita macam mana, walaupun tak dana, kita berjalan, bergerak kan. Kita mohon dana lagi, kita buat best-best. Video klip kita buat secara official lagi cantik, produk lagi berkualiti. Kan. Dan akan datang kemungkinan besar kita nak buat radio juga. Radio Radio online. Radio online. Radio online. Ada carta. Ada DJ kita, ada carta kan. Habis macam mana kita nak mengharap siapa nak ambil lagu? Betul. So kita popular kan kita punya. DJ tengoklah, nanti kita pilih lah DJ. Rock Never Die pun kita ada 20 lagu.
Boleh. Ya. DJ dalam 20-20 orang mesti ada yang boleh DJ kan? Ada. Dalam grup kita ni ada. Kita tukar-tukar. Boleh? Boleh. Boleh ajar. boleh. Kita pusing. Ataupun kalau tak pandai 2-3 orang. Bebel kan. Yang penting kita dapat promote produk. Betul. Radio ni kita buat untuk kita punya produk. Yes. Terus terang saja. Tapi Tapi siapa yang berhajat nak join, masuk join dengan kita. Buat lagu dengan kita. Kita akan promote dia sampai viral. So sekarang Sukri dah habis masuk vokal, siap buat audio clip lah. Ya. Kita dengar lagu dia. Boleh? Kita dengar lagu dia. Okay, ini lagu. Tak boleh kita pasang ni. Ini lagu nak rilis ni. Ni lagu dia. Lagu apa tajuk dia? Mampu. Dengar lagu dia. Waktu yang berjalan menambah resahku, jiwa yang